Okay, semalam punya video kita ada share dekat korang event terbaru yang ada dekat dalam Touch and Go. So dia punya event tu sama saja macam tahun lepas punya, yang mana korang kena kumpulkan duit dengan cara korang explore dorang punya website, korang claim voucher, korang share korang punya link. So dia punya event kali ni mungkin lagi best daripada yang sebelum ni. Kalau macam sebelum ni korang hanya dapat claim RM30 kan. So untuk event yang sekarang korang boleh claim RM40. Jadi siapa yang terlepas tonton video saya semalam, korang boleh tonton kejap lagi. So dalam video kali ni saya nak tunjuk bukti pembayaran. Ini adalah aplikasi buat duit yang terbaru. Saya tak pernah lagi share dekat korang dia punya bukti pembayaran. Hari ni baru saya nak buat video. So saya claim duit ni pada 27 hari bulan 2 2026, bulan lepas. Saya claim guna duit hijau RM35. Tapi kalau korang nak claim, dia ada syarat tambahan yang korang kena buat. Untuk minimum 35, 90, 180 sehingga RM300. Satu lagi, korang boleh claim menggunakan coin. Kejap. Okey, untuk kaedah pembayaran yang kedua, korang boleh claim menggunakan coin. Kalau coin dia punya minimum kena ada 10 sen. Dan dia punya maksimum tak ada. Maksudnya kalau korang nak claim RM1 boleh, RM2 boleh, RM5 boleh, RM10 boleh. Yang bestnya dia tak ada syarat tambahan untuk korang claim. Kalau korang punya duit tu dah ada 10 sen, korang boleh terus claim guys. Just klik je dekat bahagian withdraw. Kemudian korang masukkan nombor telefon Touch and Go korang dengan nama yang ada dekat dalam TNG korang. Cara nak isi nombor telefon, 6 tak perlu letak dekat depan. So lepas korang dah isikan korang punya akaun TNG, korang klik OK. So dah berjaya claim. Nanti duit ni akan masuk dalam tempoh 1 ke 7 hari. Tapi selalunya tak sampai pun seminggu guys. Kalau korang claim hari ni, mungkin esok korang dapat dah korang punya duit. Selalunya dia punya tempoh waktu pembayaran 24 jam. Kalau korang claim hari ni, mungkin esok korang dapat dah korang punya duit. Cuma Sabtu dengan Ahad diorang tak ada buat payment. Kalau korang claim Jumaat, mungkin Isnin atau Selasa baru korang dapat duit. So siapa yang nak try guna aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Korang download dulu aplikasi dekat dalam phone. Lepas tu korang register menggunakan Google korang. So lepas korang dah login, korang klik dekat bahagian reward tengah ni. So dekat dalam aplikasi ni, untuk korang dapatkan duit hijau, dekat sini dia ada task yang korang kena buat. So task yang pertama, korang boleh check in setiap hari. Hari yang pertama korang check in akan dapat 360 duit hijau. Lepas tu hari yang kedua 400, hari yang ketiga 320. Hari yang keempat dia akan bagi random sama ada korang dapat duit hijau ataupun coin, ataupun korang dapat duit hijau dengan coin. Lepas tu hari yang kelima 360, hari yang keenam 400 dan hari yang ketujuh dia akan bagi random. Tapi kalau nak check in, kena tonton iklan. Kemudian yang dekat bawah ni pula, korang kena tonton video pendek ataupun tonton video short untuk dapatkan duit hijau. Lepas tu dia punya daily task dekat sini. Yang pertama, korang boleh try satu game. Klik je dekat bahagian sini. Korang akan dapat 800 duit hijau dengan 225 coin. Lepas tu korang main 6 kali lucky draw. Korang akan dapat 1200 duit hijau dengan 450 coin. Kemudian korang pecahkan 5 kali telur, korang akan dapat 1200 duit hijau dengan 450 coin. Dan yang terakhir ni, korang boleh buat dia punya task untuk new user. Ok, kalau task new user ni, dia suruh kita tonton video episode guys. Korang klik dekat sini, dekat bahagian for you. Nanti dia ada keluar video yang korang kena tengok. So setiap video yang korang tonton nanti, kalau korang tengok dekat tepi ni, dia ada bagi duit hijau tau. Jadi korang kena klik dekat sini untuk claim korang punya duit hijau. Kalau korang yang tak nak tengok video ni pun boleh je guys. Korang biarkan je handphone korang sampailah cerita tu habis. Lepas tu korang tukar cerita yang lain. Kemudian jangan lupa untuk claim korang punya duit hijau dekat tepi ni. Lepas tu korang boleh buat lagi dia punya task-task yang lain. Dekat bahagian sini pun korang boleh claim juga korang punya duit hijau kalau lepas korang tonton cerita tadi. Kalau korang yang nak double korang punya duit hijau, korang boleh klik dekat sini. Tapi kena tengok iklan. So itu saja dia punya task dekat dalam aplikasi ni yang korang kena buat setiap hari. Kemudian jangan lupa untuk claim juga korang punya coin dekat bahagian sini guys. Dekat sebelah kanan atas ni, dekat kotak hadiah tu. Dekat sini korang boleh dapatkan duit hijau. So bila korang punya coin dah ada, korang punya duit hijau dah cukup, kalau korang nak claim, korang klik dekat bahagian profile bawah ni. Lepas tu pilih korang nak claim guna duit hijau ataupun coin. Kalau duit hijau, korang kena buat task tambahan untuk kita claim. Kalau nak claim guna coin, dia tak ada task tambahan. So bila dah cukup 10 sen, korang boleh klik dekat bawah ni untuk claim. Lepas tu kalau duit tu dah masuk, korang boleh klik dekat sebelah kanan atas ni. Kemudian korang tengok dekat bahagian redeem. Kalau dah sukses, maksudnya duit tu dah berjaya masuk dekat dalam TNG korang. Lepas tu korang SS, korang hantar feedback dekat saya. Dan saya rasa itu je lah kot untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video. Kalau tak faham, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Kalau korang yang baru jumpa video ni, jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. And kalau korang yang nak belajar buat duit percuma, guna aplikasi yang lebih mudah, korang boleh dapatkan senarai aplikasi buat duit dekat saya. Okay guys, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil.